Kinetika ni sebenarnya satu pertandingan yang kita kena pastikan kereta tu dekat atas, kita akan lepaskan supaya kereta tu turun bawah tau. Jadi masa dia dekat atas tu dia ada satu tenaga kebayaan, dan kemudian bila kita lepaskan daripada kebayaan tu dia akan jadi kinetik. That's why nama dia kinetika. Untuk pertandingan ni rasanya memang kalau kita betul-betul study macam mana rintangan angin dan sebagainya pun, kita still belum tentu boleh menang, sebab ia mempengaruhi juga bagaimana kita letakkan tayar dan apa yang kita isi dekat atas, berat dia macam mana. Kalau kita jisim kita lebih pun belum tentu kita boleh menang. Kalau bentuk tak betul, kalau bentuk kita cantik pun tapi kalau jisim kita kurang, mungkin akan jadi banyak faktor. Jadi untuk memastikan kemenangan tu terlalu banyak benda kita kena fikir. That's why pertandingan ini cukup menarik, membuatkan murid berfikir dengan konstruktivisme yang tinggi. Okey, macam mana dengan pasukan korang, pasukan A dengan B? Okey, pasukan A macam mana hari ni? Pasukan A ni hampir menang tapi tidak sampai. 2 kali nombor 2 sekali nombor 3. Korang tadi pasukan B? Ya. Last tu dapat sekali nombor 2 kan? Lepas tu nombor 3. Okey, pendapat korang apa yang korang rasa cara untuk menang Kinetika ni? Cara untuk menang benda ni benda tu kena stabil dan kena berat. Ya ke? Tapi tadi yang ringan-ringan okey je. Actually kalau yang ringan tu sebab tayar dia stabil. Okey, kalau dapat awak pula macam mana? Nak beli minyak. Minyak tu. Dia bukan minyak sebenarnya, dia pepejal kan. Tapi dia kecil-kecil. Okey, nanti kita akan cari. Okey, apa-apa tahniah kerana telah berjaya mendapat CJ peringkat negeri. Agulah untuk next time, okey? Bye.